Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share satu projek yang sangat best yang baru je launch di Taman Melati. Kat mana Taman Melati tu? Okey, saya bawakan anda secara langsung bersama sahabat saya Shidi di tapak lokasi projek. Silakan. Saya Shidi melaporkan kepada anda secara langsung dari tapak projek Platinum Melati. Di belakang saya ini adalah tempat kejadiannya yang mana bakal menjadi rumah idaman anda semua. Okey. Apa yang saya nak ceritakan di sini adalah sekiranya anda jalan kaki 10 minit saja ke arah belakang saya ni, anda akan jumpa stesen LRT Taman Melati. Bukan itu sahaja, sekiranya anda jalan kaki lagi ke arah sini, dalam 10 minit lagi anda akan jumpa KL East Mall. Di situ anda boleh makan, melantak, tengok shopping, wayang macam-macam lagi sepuas-puas anda. Okey? So, projek ini sangat-sangat menarik. Kepada yang berminat untuk beli projek ini, jangan lupa hubungi ejen Shidi. Sekiranya anda mencari ejen yang boleh menguruskan urusan pembelian rumah anda dengan lancar, hubungilah ejen Shidi. Sekian saja daripada saya, Shidi, di tapak projek Platinum Melati. Okay, so dah tengok tadi lokasi dia kat mana? Memang best lah lokasi dia kan. Jalan kaki je pergi KL East Mall. Okay, so sekarang kita tengok rumah. Contoh dia, layout dia macam mana. Okay, jom. So, masuk kita akan ada koridor. Kita boleh buat shoes cabinet dekat sini. So, layout rumah ni yang saya bestnya, kita boleh buat banyak idea. Nak buat sewa ke, nak duduk sendiri ke. Lepas tu layout dia tu memang best. Sebab apa? Okay, bila masuk, kita akan ada ruang yang kitchen luas dekat sini. Bagi saya kitchen dia agak luas walaupun dia dah pasang kitchen cabinet tabletop ni. Tengok ruang peti, ada banyak ruang luas, ruang masak lagi kan. Lepas tu yard dia selalunya kalau dapur kitchen lain dia sambung ke sini. Tapi yard dia dekat sini. Dan yard dia besar sangat. So kat sini of course dia akan ada open air. Kita boleh buat sliding door dan tengok ruang dia ni. Kalau tukar wet kitchen tu dekat sini pun masih lagi luas. Okay? Wet kitchen dekat sini, washing machine dekat sini, ada tabletop, ada ruang kabinet. Luas lagi. Itu yang saya suka pasal layout rumah ni. Okey, kita pergi ke ruang tamu. So sini ruang dining. Dia specialnya unit ni dia memanjang. So dia memanjang ke sana. So kita dapat ruang meja makan yang panjang macam ni, ruang tamu pun yang panjang. Okey. And then kita tengok balcony dia pun agak okey lah, saiz dia besar. Jom tengok. Kalau tengok balcony dia, saiz dia 1, 2, lebih kurang 3 kaki setengah. 3 kaki setengah ni cukup kita letak satu kerusi, lepak suami isteri sambil layan view. So kalau kita ambil view rumah yang menghadap ke Genting Highland, memang nice lah malam-malam kan. Okay. Kalau ambil KL view pun lagi nice tengok malam-malam. Tengok city punya lampu. Okay. So layout rumah ni, dia punya bilik ada 4 tau. 4 bilik, 2 bilik air. So bilik semua dekat dalam sini. Dan kalau kita nak masuk ke bilik, dia punya ruang ni antara bilik ke bilik ni besar, lebar. Okay. Okay, so jom kita masuk. Bilik air dia agak selesa. Okay. So ada tempat letak sabun dekat sini. So kita punya shower semua luas. Okay. So full height tile sampai atas. And then dekat sini dia ada bilik yang ketiga. Ini bilik ketiga tau. Dia bilik dia panjang. So bilik dia agak selesa lah. Okay, agak besar juga. Ini untuk anak lelaki kan. Kalau family ada ramai tu sesuai lagi rumah ni. Okay, ini bilik yang keempat. Bilik keempat ni selalunya kecil. Tapi bilik ni agak besar. Boleh muat kata single. Ada tempat study lagi. So kalau anak 4 orang ke, muat lagi untuk rumah ni. Selalunya bilik ketiga tu, dia macam bilik store, kita buat small office je. Tapi yang ni tak. Bilik dia masih besar, boleh buat bilik tidur lagi. Okey. Ini bilik yang kedua. Bilik kedua ni agak besar. Dia macam junior master lah. Cuma dia tak ada bilik air. Tengok ruang dia. Wah, besar. Ni kalau tak ada ni, lagi luas tau sebenarnya. Kalau tak ada dinding ni, tak ada katil ni, lagi luas. Tak ada ni kan. Tapi pemaju buat susunan dia memang cantik. So ini bilik junior master. So bilik ni kalau katakan ada anak perempuan ke, ataupun anak lelaki ke, anak lelaki boleh share bilik ni. Anak perempuan bilik asing-asing. Anak perempuan selalu dia nak privacy sikit kan.
Ataupun boleh letak parents anda. Kalau parents duduk sekali, boleh letak parents bilik besar tu. Okey, dekat sini bilik untuk master. Bilik tuan rumah. So, bila kita masuk, saya suka layout ni sebab masuk kita akan masuk ke bilik air. So, terus masuk ke bilik air. Bilik air dia agak besar, lebar. Lepas tu, kenapa saya suka? Sebab dia tak direct nampak terus katil. Selalunya kalau kita masuk, kita terus nampak katil kat sini. Malam-hari macam kurang sikit privacy untuk tuan rumah kan. So, ini bilik master. So, dia punya ruang tidur, ruang makeup ke, almari ke, dia tersorok sikit lah. Dia tak nampak direct daripada pintu. Sebab ada bilik air tadi. So, ini ruang dia. So, tingkap semua memang besar. Memang design sekarang semua tingkap besar bawah sebab dia nak natural light masuk banyak. Okay. So, inilah dia saiz yang paling kecil yang ada dekat layout ni. Nama projek ni Platinum Melati Resident. Saya tak beritahu lagi nama projek ni. So, layout paling kecil adalah 1100 kaki persegi yang saya tunjuk ni. 4 bilik, 2 bilik air. Ada lagi yang lain, ada 1300 square feet, ada 2700 square feet. 1300 square feet tu yang ada 5 bilik, ada 4 bilik, ada yang 3 bilik air. Okay, yang paling besar kat sini, penthouse lah, yang 2700 square feet, itu ada 10 bilik. Memang besar. Okey, nak tahu dengan lebih lanjut macam mana lagi projek ni, detail dia, maklumat macam mana, hubungi saya untuk datang tengok rumah contoh ni. Okey, bye. Kalau anda yang gaji bersih, anda lepas tolak komitmen semua ada dalam 4,500 dan ke atas, memang dah layak dah beli rumah ni, layak dah memiliki rumah ni. Okey, dengan bulanan lebih kurang 2,200 sahaja. Okey, siapa yang gaji 4,000 lebih tu, macam saya cerita tadi, anda boleh hubungi saya untuk beli rumah ni. Okey.